Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni saya Muhammad Danish Farhan bin Zaidi. Apa yang kita nak ceritakan ataupun apa yang kita nak tunjuk pada hari ini adalah satu bahan bantu belajar ataupun BBB untuk guru-guru bahasa Melayu yang akan mengajar murid-murid tahun 1. Jadi khususnya apa yang saya cipta ini adalah satu bahan bantu belajar untuk guru-guru atau untuk murid-murid, membantu murid-murid kita belajar. Di mana selain daripada lembaran kerja dan sebagainya, guru-guru pada saya perlu kreatif untuk kita membina, dan ini bukan satu perkara yang baru pun. Jadi dekat depan saya hari ni kita ada satu BBB yang saya cipta sendiri, saya potong sendiri. Jadi ini saya namakan dia sebagai rumah kata. Okey, rumah kata ni sebenarnya apa yang kita nak buat adalah saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita guru-guru bahasa Melayu, khususnya untuk mengajar subjek bahasa Melayu tahun 1 dalam aspek seni, dalam aspek tata bahasa. Di mana kalau kita tengok dalam DSKP tahun 1, 5.1 aspek tata bahasa, murid-murid perlu belajar mengenai kata ataupun kata mengikut konteks. Jadi dalam kata itu, setelah kita tengok balik dalam DSKP Bahasa Melayu tahun 1, menerangkan tentang 4 jenis kata. Yang pertama kita ada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Jadi bahan bantu belajar ini kita sesuaikan dan kita selanjarkan dengan DSKP itu untuk membantu guru-guru mengajar murid-murid dengan lebih faham. So tanpa kita membuang masa lagi, mari kita tunjuk contoh bagaimana cara menggunakan bahan bantu belajar rumah kata ini. Okey, jadi mula-mula sekali contoh bagaimana guru-guru boleh menggunakan BBB ini ialah, okey, yang pertama sekali kita kena faham dahulu bila kita nak mengajar budak tahun 1 ni, kefahaman mereka terhadap penggunaan kata agak terlalu cetek. Mungkin majoritinya masih kurang mahir dan kurang faham mengenai kata itu sendiri. Jadi BBB ini membantu. Contoh mana kita tengok. Okey, yang pertama kita lihat kata nama. Apa yang diterangkan dengan kata nama nanti? Okey, jadi budak-budak akan buka pintu dia, dan di belakang ini, okey, boleh zoom sikit masuk dalam. Okey, tengok dekat sini, dekat kata nama ini, okey, dekat belakang pintu ni kita tengok ada dia punya penerangan ataupun nota ringkas dia. Di mana bila murid-murid buka tu, cikgu boleh suruh, okey, cuba awak baca dekat sini apa penerangan tentang kata nama. Yang pertama, okey, budak akan tengok apa benda ataupun siapa. Penerangan dia, kata nama ialah nama orang, haiwan atau benda. Nampak nota yang dekat sini yang saya sediakan agak ringkas dan juga mudah untuk difahami. Di mana untuk budak-budak tahun 1 terutamanya, kita tidak boleh menggunakan ayat yang kompleks. Lepas tu kita sertakan dengan contoh. Contoh cakap dengan murid. Ini dia. Ini nama siapa atau apa? Contohnya Ali, ibu, kucing. Okey, jadi bila murid-murid tu faham, kata nama menerangkan tentang benda ataupun siapa. Pandai-pandailah cikgu tu nak terangkan macam mana, betul? Penerangan dia sudah ada di sini. Kata nama merujuk kepada orang, haiwan, benda. Jadi murid-murid tu sekaligus telah memahami kata nama berserta bagaimana fungsi kata nama. Yang kedua, kita lihat pula kepada kata kerja. Okey, bila murid-murid dah faham tentang kata nama, kita pergi pula kepada kata kerja. Sama sahaja seperti kata-kata yang lain. Ada juga nota tambahan di sini. Apa yang dibuat? Kata kerja merujuk kepada apa yang dibuat. Penerangan dia, kata kerja ialah perbuatan apa yang seseorang buat. Okey, mudah saja. Kata-kata penerangan kat sini bagi murid-murid tu senang saja nak faham bagaimana. Contohnya, cakap dengan murid. Apa Ali buat? Ali makan. Ali lari. Jadi dekat sini murid-murid boleh nampak contoh, boleh faham penerangan dan juga boleh faham apa dia fungsi kata kerja. Seterusnya kita pergi pula kepada kata adjektif. Okey, kata adjektif. Kat sini kita nampak sama je. Kata nama, kata kerja, adjektif dan bahkan kata tugas nanti akan menerangkan juga di belakang. Empat-empat ini saya sediakan penerangan supaya guru boleh terangkan kepada murid dengan mudah. Kat sini kita dapat lihat macam mana sifat. Penerangan, kata adjektif ialah sifat atau keadaan, beritahu sesuatu itu macam mana. Pandai-pandailah guru untuk mengolah ayat ini supaya murid-murid tahun 1 lebih mudah untuk faham. Kita tak perlu takut sebab di setiap pintu ini kita sediakan contoh. Kucing macam mana? Kucing comel, kucing besar. Lepas tu, terakhir sekali ialah kata tugas. Jadi keempat-empat kata ini
termaktub di dalam DSKP tahun 1 di aspek tata bahasa 5.1. Dekat situ BBB ini bukan saja boleh menerangkan tentang 1 poin, tetapi mereka boleh menerangkan tentang keempat-empat poin, iaitu kata nama, kata kerja, kata tugas dan juga kata adjektif. Seterusnya, kita lihat pula di dalam pintu ini ada apa. Tadi kat belakang kita dah nampak ada penerangan, betul? Dekat dalam ruang ni, saya dah sediakan perkataan-perkataan contoh. Yang pertama kita tengok, rumah. Rumah merujuk kepada kata nama. Jadi murid bukan saja faham tentang apa penerangan dia, malah murid sendiri boleh nampak apa contoh dia, kata-kata yang ada. Kita tak sediakan banyak. Contohnya kucing, ali. Kita sediakan yang mudah-mudah saja untuk murid tahap 1 supaya mereka mudah untuk fahami perkataan-perkataan yang sering mereka dengar. Rumah. Mereka sering mendengar rumah kerana mereka hari-hari balik kat rumah. Ali, nama orang yang mudah-mudah, ringkas-ringkas. Kucing. Lepas tu kita ada lagi bola, kita ada ibu. Okey, itu daripada segi kata nama. Untuk kata kerja pula, kita tengok. Yang pertama kita ada main, kita ada makan, kita ada tidur. Jadi antara kelebihan yang saya dapat tunjuk dekat sini adalah kenapa BBB ni bagus. Sebab kita bukan sahaja menerangkan mengikut pintu, malah kita menerapkan warna di dalamnya. Di mana kita faham budak-budak tahun 1, terutamanya budak-budak sekolah rendah tahun 1, 2, 3 ni, mereka lebih cenderung untuk meminat terhadap benda-benda yang menarik. Contohnya warna-warna. Bila budak tengok ada warna, budak akan lebih ingat. Kata nama, nanti dia ingat. Warna kuning. Perkataan kita pun kita tulis dalam warna kuning. Supaya apa? Supaya mudah untuk dibezakan. Warna kuning tentang kata nama. Warna hijau merujuk kata kerja. Jadi begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Kata adjektif, kata tugas. Ini saya boleh susun sebenarnya, tapi saya nak tunjuk contoh yang mudah saja. Okey, jadi budak-budak boleh ambil dekat dalam ni perkataan. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada apa lagi yang BBB ni boleh buat, iaitu bila murid tu dah faham apa contoh perkataan dia, apa penerangan dia, apa nama kata dia. Jadi dekat bawah ni saya sediakan okey, kamera boleh tengok kat bawah yang belah papan ni. Okey, nampak tak dekat sini? Kita ada tunjukkan beberapa contoh lita warna pink ni. Warna pink ni adalah bila murid tu dah faham terhadap penggunaan apa dia kata ini, menerangkan kata apa. Kucing, kata nama. Tidur tadi, kata kerja. Jadi dekat sini cikgu boleh membuat satu latihan pengukuhan di mana murid-murid itu boleh membuat ayat-ayat yang mudah. Contoh, kita tengok yang pertama ni. Nampak tak saya ada tagging warna? Warna hijau, warna kuning. Apa dia ni? Kita nak melatih murid kita membuat ayat-ayat yang mudah menggunakan perkataan-perkataan sedia ada tadi. Contoh dia. Okey, saya dah tagging kat sini warna apa tu? Warna kuning. Jadi warna kuning merujuk kepada kata apa? Kata nama. Bila kata nama, kita suruh murid kita pilih. Okey, apa kata nama yang awak nak ambil? Contoh saya ambil kucing. Kita letak kat sini bawah ni. Kucing. Okey, lepas tu tagging sebelah dia hijau. Hijau merujuk kepada kata kerja. Pilih satu perkataan. Contoh saya ambil tidur. Kucing tidur. Nampak tak? Murid itu sekaligus mampu untuk memahami dan juga membuat ayat yang mudah. Kucing tidur. Melengkapi satu ayat mengikut faktor tata bahasa. Ayat yang mudah. Ada kata nama, ada kata kerja. Ada subjek, ada predikat. Ada subjek dia apa? Kucing. Predikat dia tidur. Murid boleh memahami sekaligus macam mana cara nak membuat ayat. Nampak tak? Saya hanya tagging satu saja. Yang bawah ini, cikgu boleh mengikut aktiviti sendiri bagaimana untuk melatih budak menggunakan keempat-empat ini. Contoh lagi kat bawah kita guna contoh. Saya mengambil Ali. Saya tak naklah saya nak ambil rumah. Rumah. Okey. Contoh kita nak pakai, tadi kita dah pakai kata kerja, betul? Kita guna pula kata lain. Kata adjektif. Rumah cantik. Nampak tak? Dekat situ murid itu sekaligus dah pandai nak bina ayat yang merujuk kepada perbuatan. Kucing. Kenapa dengan kucing? Kucing buat apa? Kucing tidur. Lepas tu rumah. Rumah apa? Rumah cantik. Okey, bila dah faham dua tu, kita pergi yang ke bawah sekali. Mungkin bila cikgu dapat lihat bagaimana murid itu memahami nak membuat ayat yang mudah macam ni, cikgu boleh teruskan kepada ayat yang lebih kompleks. Kita gunakan kata-kata tugas ni, kata adjektif, kata dan sebagainya, pelbagai kata yang ada kat sini. Contoh saya ambil. Kita pilih satu. Ali. Okey, Ali sebagai kata nama. Lepas tu kita guna kata tugas. Ada perkataan apa kat sini? Sudah. Contoh.
Ali sudah. Lepas tu kita nak ambil apa? Kita nak ambil kata kerja, boleh. Ali sudah main. Ataupun kita nak tukar, Ali sudah makan. Nampak tak? Sekaligus murid tu faham apa setiap perkataan ni kata apa. Contoh kalau saya susun sendiri, Ali sudah makan, melengkapi satu ayat. Ali ni kata apa? Dia orang pun faham. Kata kuning ni cikgu kata apa? Kata nama. Sudah merujuk kata tugas. Makan kata kerja. Jadi bila kata nama tambah kata tugas, tambah kata kerja, susun boleh jadi satu ayat. Sekaligus murid faham bagaimana kita nak menggunakan perkataan mengikut konteks. Kat sini nak menerangkan tentang apa? Bagaimana nak guna kata tugas dalam ayat ini? Macam mana nak guna kata adjektif dalam ayat ini? Nak menerangkan, nampak tak? Rumah cantik. Dia nak menerangkan apa? Rumah ini cantik. Dia nak terangkan tentang rumah. Tidur. Okey, dia nak menerangkan tentang apa? Kucing. Kucing ni sedang buat apa? Tidur. Kucing tidur. Perbuatan kucing itu. Jadi inilah dia antara BBB yang boleh cikgu-cikgu gunakan untuk mengajar budak tahun 1 dalam aspek tata bahasa. Jadi pada saya penggunaan rumah ini sangat bersesuaian sebab kita boleh mengajar keempat-empat poin penting yang ada dalam DSKP tahun 1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, iaitu aspek tata bahasa, kata nama, kata kerja, adjektif dan juga kata tugas. Maksudnya cikgu dah tak perlu nak buat banyak-banyak BBM. Satu BBM dah boleh mengajar keempat-empat kata dan murid boleh faham bagaimana konteksnya. Jadi itu sajalah daripada saya tentang penerangan BBB yang saya ciptakan ini untuk membantu murid-murid memahami aspek tata bahasa tahun 1. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.